Ni saya tengok gambar ada 3. Harga satu je 40. Yang 3 bang, minyak paket ke bang? Mops Pantau 2026 dan kini kita berada di Bazar Ramadan Presin 3, Putrajaya. Assalamualaikum. Bang, KPDN bang. Kita datang nak check macam biasa tanda harga. Sofa ada jual? Boleh, nasi goreng boleh, kopa puding, air. Ni pakai whiteboard ni harga dia tukar-tukar ke apa? Menu bertukar. Oh. Dek, kau nak jual kambing golek ke ayam terbang ke tak kisah. Janji harga. Harga dia. Okey, harga. So harga memang kekal 13. Boleh. Macam biasalah bazar Ramadan ni kita check juga. Apa biasa kita check apa? Biasa kita orang check apa? Harga lah tak? Berapa ringgit tak? RM5. Semua ada harga ni, cantik. Okay, kalau saya ambil separuh-separuh harga dia RM6. Betul? Campur separuh. Separuh-separuh jadi RM6. Tambah telur mata RM1.5. Tapi kalau ambil satu jenis RM5. Tambah telur mata RM1.5 jugalah. RM6.5 lah. Oh, okey. Okey. Assalamualaikum. Daripada KPDN. Ini harga apa kak? Nasi campur. Nasi set. Nasi set. Oh, cantik harga ni. Ni set lain pula. Yang ni air gepuk. Oh, yang gepuk. Oh, ni sambal ni. Ni tanduk mana dah ni? Tanduk ke bawah dah ni. Bang, KPDN bang. Macam biasa bang. Nak check tanda harga. Okey, timbang ada? Ha? Mana? Alah kecil no tanda harga kau bang. Mana nak nampak? Ada berapa menu bang? 1, 2, 3 je. Semua harga yang sama kecuali name change sahaja. Tapi realitinya bang, saya nampak tak jelas bang. Saya tak nampak. Ni saya tengok gambar ada 3. Harga satu je 40. Yang 13 saya tak nampak. Otak-otak berapa boleh dapat bang? RM6 bang. RM5, RM10, RM20. Ada ni je tanda harga. Satu je bang. Ni je. Kecil bona. Benar tak nampak? Ha? Tak nampak. Kecil benar. Boleh lah, Boleh ada. besarkan lagi. Okey, ada tanda harga tapi kecil warna lah bang. Apa sangat Bukan besar sangat, kecil warna dah ni. Sekarang ni kita tengah buat op pantau bang. Op pantau ni kita pantau peniaga-peniaga ni ada letak tak tanda harga tu. Okey, balang siapa? Oh ya ke? Menyuruk. Nampak? KPDN nak tanya. Nak beli air ada berapa saiz Kap kecil, kap besar, plastik. Kecil, besar, mineral. Tak ada. Kecil, besar, plastik. Oh ni, okey. So plastik RM7. Makan dia apa? Di depan. Ada peniaga? Tak boleh. Ha? Tapi memang betul lah. Ya. Betul memang betul tapi takut customer lain pula. Bang, kalau saya rasa saya minat sekian lah. Duit kampung ni. Macam duit kampung pula. Tak, duit siap. Nanti kita buat. Harga memang semua sama Semua Durian pun. Ni saya nak tanya. RM3.5 ni satu talam ke apa bang? Oh ya. Potong lah.